Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Pak Guru. So, terima kasih kerana masih menonton dan subscribe channel Pak Guru. Okey, hari ini saya ada beli satu barang. Ini saya beli daripada Shopee. So, hari ini saya nak tukar strap ni. Ni strap ni. So, yang ni model must fit active. So, untuk model ni saya ada beli juga ni. Tapi yang ni pun dah lama dah koyak dah ni. So saya nak tukar strap ni. So strap ni untuk model sesuai untuk asalnya daripada GTS 1, GTS 2 dan GTS 4. So model ni boleh masuk kat must fit active. Ni active, model active. Sekarang ni dah ada active 2. Okay. So saya nak tukar strap ni. Yang ni strap Ammo. So saya akan pakai strap biasa saja. So apa kata kita unboxing ni. Saya tunjuk cara nak tukar dia strap ni. Tak apa. So ni model dia. Yang ni model buckle magnet. Dia black strap ni boleh buckle magnet. So size dia lebih kurang 20 mm. So kalau anda nak beli, anda kena tengok size strap asal original dia berapa. Ada 20 dengan 22. So untuk handphone untuk jam smartwatch saya ni 20. Okey. Jom kita tengok. Okey, sini tembus bawah. Okey. So ni model buckle magnet. So buckle magnet saya beli lebih kurang RM4 sampai RM4 lebih. Tengok macam mana. Okey. Kita pasang dulu. So ini tali breathable. Okey, boleh bila kita running ke apa, dia boleh bagi kita kurangkan boleh hilangkan peluh lah, kurangkan sebab laluan lubang-lubang ni kan. So ni buckle magnet. So kat sini kita boleh tengok, kita boleh buka. So magnet dia sangat kuat, tengok. Okey. So saya ni nanti sikit kita pasang. Okey, saya akan tunjuk cara pasang dia, tak susah. Okey, jom mari kita tengok. So saya akan cabut ni. Okey. So saya tak pakai dah ni. Ini strap untuk GTS 1 sampai 4. Ni Ammo dia lebih secure. Okey, sekarang ni saya akan guna yang ni lah. Okey. So ni dah. Okey, mari kita pasang. So kita akan pasang. Ni ada dia punya ni button dia kan. So kita sini. Okey. So just tolak ni. Okey, dia fit dah. Okay, fit. Kita cuba dulu macam mana pasang dia. Tak susah pasang dia, just macam tu je. Okey. Ni macam PU ataupun getah lah. Lebih kurang getah. Sangat lembut lah, tak keras. Kita sambung satu lagi. Okey. Okey. Dah fit. So macam ni lah. So jam ni lebih dia kurang peluh lah kalau pakai macam ni kan, breathable. So sekarang ni kita adjust dia punya tali dia macam mana. Sini ada lock. Kita lock dia, kita adjust dulu. Okey, kita try tengok. Okey. Settle masalah. Ngam, cantik. Nampak? Fit. Okey, pasang dia mungkin untuk permulaan susah sikit, nampak.
Tapi lepas kita tahu cara pasang mungkin lebih senang. Okey, kita cabut dia dulu. Okey. Sini ada lock. Sini ada lock. Kita boleh adjust lock ni. Sini ada lock kan. Ni. Okey. Lock ni, so kita tolak je. Tolak. Okey, kita tolak agak-agak. Kita ketat balik. Tolak ni, buat tolak. So kita ketat. Okey, dapat ukuran panjang kita nak, kita lock sini. Okey. So masuk. Tekan. Okey. Cantik. Dia mungkin panjang buat sini mungkin panjang. Okey, cantik. Inilah untuk smartwatch yang dia breathable, boleh bernafas. So sangat senang lah. Cuma kena adjust tali yang panjang ni kan. So kita tengok. Okey, hebat. Tali lebih ni buat. Yang ni yang panjang ni kita kena ni. Dia boleh adjust. So adjust cantik lah. So macam ni lah. Okey. Murah yang lebih kurang RM4, RM5 lah. Banyak kedai jual lebih kurang tu. So saya order ni daripada China. Tak apalah, memang hantaran lambat sikit lah. Mungkin dalam 5 hari tu, 5 hari lebih. So sangat mudah. So cabut macam ni je. So kita adjust tali bawah ni. Cantik. So kita lock je ni. Okey. Sangat senang. So ni tali dia. So tali di bawah. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton video saya ni. Semoga anda bermanfaat. Teruskan subscribe. Okey. Assalamualaikum.